أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Hoi, lama aku tak update video di channel YouTube aku. Banyak masalah yang tak dapat aku atasi lagi di channel YouTube aku ni. Ramai yang DM, ramai yang jumpa, ramai yang tanya mana lagi video-video di channel YouTube aku, lama tak update. So memang aku rindu sangat nak update, tapi disebabkan bila aku update, korang tak tahu yang aku update video, dia punya view jatuh. Sebelum ni ada orang hack aku punya channel YouTube, jadi view akan jatuh. Okay guys, hari ni aku nak cerita dengan korang satu cerita. Tapi cerita ni aku agak berat nak cerita kerana melibatkan kawan aku. Sebab benda ni berlaku jadi bermasam muka kerana peristiwa ni. Hari ni aku nak kongsi dengan korang lah cerita ni. Nanti korang komen cerita ni macam mana, betul ke cara aku buat ni, adakah salah. Cerita dia macam ni. Sebelum ni bertahun-tahun lepas, 2-3 tahun lepas, 4-5 tahun lepas, aku pernah join satu kelab kereta ni. Kelab kereta ni besar tau. Di mana-mana negeri ada kelab kereta ni. Aku berada di Alik Utara sana lah. Satu hari aku punya president di Kuala Lumpur ni call aku supaya aku pergi melawat ahli kereta ni yang tak berapa nak sihat. Bagi sumbangan dan bagilah bawah tangan sikit pergi ke rumah dia. Aku dengan kawan aku ni seramai 4 orang, 4 biji kereta pergi ke satu perkampungan ni. Agak jauh sikit lah daripada tempat aku ni. Daripada jalan besar ke kampung dia pun lebih kurang 3 km. Sesampainya aku di kampung dia, aku ni kereta paling last. Tak dapat parking di kawasan rumah dia sebab kawasan rumah dia bawah lembah dan tempat parking tak ada. So aku parking di rumah satu jirang dia yang agak jauh lah. Kereta aku berada di sana lah sebiji. Kami pergilah melawat kawan aku ni dan bawa bawah tangan. Kami ada bawa sedikit duit sumbangan untuk dia. Dengan duit tu lah dia jemput ahli-ahli kelab kereta yang berada di kawasan negeri ni datanglah ke majlis baca Yasin ni pada 2 minggu lagi. Nak pendekkan cerita, waktu kami duduk bincang-bincang ni, aku ni nak pergi kat kereta aku. Sebab kereta aku agak jauh, kawan aku follow. Sampai kat kereta aku ni, kami nak ambil barang, tiba-tiba pakcik yang tempat aku parking kereta ni ajak sembang lah. So kami lepak lah di lambu rumah dia. Masa dia lepak di lambu rumah tu, kawan aku ni terpandang kayu bulat tebuk tengah-tengah gantung di awning rumah dekat pintu masuk, dan 2 di kiri dan kanan. Dan selepas tu ada kuda laut kat sebelah kanan dan sebelah kiri, bermakna dua sebelah sini. Kuda laut dengan kayu. Lepas tu kawan aku ni jadi tanya, "Pakcik ni apa pakcik?" Pakcik ni jawab, "Ni untuk menghalau makhluk halus." Aku ni tengok kawan aku tengok aku. Aku pun duduk main telefon, tiba-tiba kawan aku ni nak mengusik aku. Kawan aku cakap, "Pakcik, ni ustaz ni boleh berubah ni." Dia nak menyakak aku, tapi aku mana ada cik, mana ada. Lepas tu dia boleh berubah ni. Sebab kawan aku pun tahu aku ni suka dengar cerita-cerita macam ni. Aku pernah mengalami benda-benda macam ni. So kawan aku ni menyakak aku. So pakcik ni beria-ria datang kat aku, dia panggil aku ustaz tau. Itu ustaz tolonglah. Ustaz tolonglah, tengok rumah saya ni. Rumah saya ni waktu nak hujan, waktu tengah malam, angin kuat, selalu nampak bayang-bayang hitam gitu. Aku sudah. Dalam hati aku, sudah. Lepas tu aku tengok kawan aku kenyit mata macam tu. Aku dah rasa macam serba salah. Pakcik tu macam beria nak aku tengok rumah dia, nak aku pagar rumah dia. Okey, tak apa, dalam hati aku tak apalah. Aku tolonglah pakcik ni. Aku tak tahu apa, aku tak reti buat. Tapi disebabkan pakcik tu macam mengharap sangat aku tengok rumah dia, aku buatlah gaya macam seorang yang nak berubah. "Pakcik, izinkan saya masuk rumah pakcik." Pakcik kata. Okey, masuk. Aku buka. Yang masa tu kan kita duduk kat, kami ni bertiga ni duduk kat lambu. Kawan aku, pakcik tu, aku duduk kat lambu. So aku minta izin dia masuk rumah dia. Aku bagi salam, "Assalamualaikum." Aku buka pintu. Rumah tu pakcik dengan cucu dia duduk bertiga dalam rumah tu. So cucu dia ni tidur di ruang tamu. Aku buka pintu tengok orang tidur. Dia kejut cucunya.
bangun. Ustaz nak ubah rumah, nak pagar rumah. So aku bagi tahu tak cik, tak payah kejut, biar dia tidur. So aku ni dah macam serba salah. Aku tak ada buat apa, aku letak tangan macam ni, aku baca bismillahirrahmanirrahim, aku buat je supaya pak cik tu rasa yakin pada aku. Tapi untuk maklumat korang, kita ni walaupun tak ada ilmu sekuat mana ataupun kita ni tak ada pendinding ke apa, kalau kita pergi masuk rumah sesuatu rumah, kalau rumah tu ada something yang tak kena, kita akan beremang. Tapi waktu aku buat ke rumah pakcik tu memang tak ada remang, tak ada rasa takut, tak ada rasa apa pelik-pelik, tak ada. Aku buat sampai ke dapur, aku masuk tahu. Bila sampai kat ruang tamu, patah balik ke ruang tamu, aku tanyalah pakcik, "Cik, ni toto-toto ni banyak, pakcik tidur kat luar?" Ya, dia tidur kat luar dengan cucu dia. Makcik tidur dalam bilik. Lepas tu aku tanya, "Dekat mana pakcik nampak bayang-bayang hitam tu?" Di rumah lama-lama, pintu kan terbuka macam ni. Kat atas tu ada macam lubang angin yang dia orang buat kan. Kat situ dia nampak bayang-bayang hitam. Waktu aku pergi kat luar tu nak tengok, kayu 2 gantung di ruang tamu, di luar tu, kayu dengan kuda laut. Satu lagi di mentor panjang tu dia ada letak kain. Dia gantung kain panjang. Tujuan dia gantung kain tu untuk halau kekatu waktu malam. Kekatu waktu lepas hujan, kekatu banyak. So bila ada kain yang ada minyak yang rendang minyak tu, bermakna kekatu tu melekat dan jatuh. Tu tujuan orang dulu gantung kain nipis, letak minyak masak, tak silap aku. So waktu aku duduk tempat dia tidur tu, aku tengok dekat situ, aku berpendapat pakcik tu nampak bayang kain tu. Tu dia yang dia kata nampak bayang-bayang. Dan satu lagi, dia kata kalau makhluk halus nak datang ke rumah dia, kuda tu akan berpusing. Okey, aku pergi kat kuda tu dia ikat dengan tali nylon. Bila angin tiup, dia akan berpusing. Lepas tu bila angin berhenti, dia akan pusingkan balik laju-laju. Sebab tali tu dah berpita kat situ. Dia akan berpusingkan balik. So, tu antara apa yang aku fikir lah. Waktu aku tengok scan tu, pakcik ni bercerita kat kawan aku ni, dia macam seolah-olah percaya sangat-sangat yang kayu dan kuda laut tu menjaga rumah dia. Dia macam yakin yang benda tu jaga rumah dia. Terlitah untuk nak buat sesuatu lah untuk pakcik ni supaya dia buka mata. Dan waktu kami duduk kat Lambung tu, pakcik tu kata dia pergi masjid cuma hari Jumaat. Hari lain dia tak pergi sebab dia duduk kat rumah dia dengar ustaz berceramah kat masjid dengar. So dia tak pergilah, dia kata. Dia duduk rumah pun dia dengar dah. Jauh daripada rumah dia ke masjid tapi dia kata dengar. So aku pun okeylah. Member aku ni dah duduk gelak-gelak kat aku lah. So aku nak meyakinkan pakcik ni, kita ni ada Allah, yang kita ni jangan percaya benda macam tu. Aku buatlah satu cerita. Aku kata, "Pakcik, lepas ni pakcik pergi masjid, pakcik bawa Tomindra kecil, ambil air masjid waktu maghrib. Masa nak ambil air semayang kat masjid tu waktu maghrib, ambil separuh. Dan habis semayang isyak, ambil separuh. Dan buat balik, masak air tu, buat air teh, minum. Waktu nak minum tu, bismillah, salawat atas Nabi, niat, makhluk halus dalam rumah, dalam diri keluar. Buat selama 14 hari. Dia kata, okey nanti jom pakcik buat. Lepas tu sebelum nak balik tu, aku tambah lagi satu. Aku cakap, "Pakcik, rumah pakcik ni ada CD baca Yasin ke, ayat-ayat Al-Quran ke, ada tak? Berzikir ke, apa ke, ada tak?" Dia tak ada, dia kata. "Pakcik pergi pasar malam atau esok ke malam ni ke, pakcik pergi beli CD yang ada surah Yasin dan ayat kursi. Pakcik beli, nak tidur pakcik pasang. InsyaAllah, makhluk halus apa semua tak masuk dan tak kacau pakcik." Aku pun balik lah. Member aku duk gelak kat aku ni. Kami akan datang lagi 2 minggu lagi sebab kawan aku yang sakit yang kami melawat ni, dia akan buat tahlil kat rumah dia. So dia jemput mana-mana ahli kelab kereta yang dekat-dekat datang untuk meramaikan lagi lah majlis tu. Tak sampai 2 minggu, seminggu lebih pakcik tu telefon aku. "Hello, Assalamualaikum Ustaz." "Ustaz? Siapa ni?" "Ustaz pakcik ni." "Siapa Ustaz?" Silap orang ni. Tak, pakcik ni yang Ustaz berubah rumah pakcik tu." Aku dah lupa dah. Ustaz, kenapa panggil Ustaz? Ustaz yang berubah rumah pakcik tu, yang pagar rumah pakcik tu. Aku pun ingat, ya pakcik, kenapa? Alhamdulillah Ustaz, rumah pakcik dah tak ada gangguan dah. Dah tak ada gangguan dah, dia kata. Pakcik dah datang ke masjid, dia orang pun baik dengan pakcik, orang masjid, dia kata. Bagus pakcik. Tapi, dia kata tapi, aku cakap, tapi, kenapa pakcik? Aku ingat, ada benda yang tak elok lah, dia kata tapi pakcik rasa bil elektrik pakcik
Tinggi pula ni. Pasal apa? Ustaz suruh pakcik pasang waktu tidur je. Pakcik pasang CD Al-Quran tu 24 jam tak henti sampai sekarang. Aku tu ya Allah, kesian pula kat pakcik ni. Tapi aku buat ni supaya dia buka mata. So, lepas tu aku minta maaf pakcik. Jika saya ada silap buat apa-apa yang menguri hati pakcik, saya minta maaf cik. Tapi aku tak bagi tahulah yang aku buat tu aku game dia. Aku tak game dia tau. Tapi aku nak suruh dia buka mata supaya dia percaya yang Al-Quran ni, ayat-ayat suci Al-Quran ni boleh menjaga rumah dia, dan tak percaya kepada kuda laut. Sebab aku bagi tahu kat dia, pakcik, kuda laut tu binatang, dah jadi bangkai. Pakcik gantung dekat dekat rumah, bermakna makhluk halus akan datang. Tapi dia kata bomoh dia, kawan dia bomoh ni bagi tahu benda ni menghalau makhluk halus. Aku tak nak komen yang bab-bab ni, cuma aku nak bagi tahu kuda laut ni dia benda yang hidup. Bila kita ambil dia mati, dia jadi bangkai. Walaupun benda tu menjadi hiasan, menjadi ke bangkai. Bila benda bangkai ni, jin-jin yang suka bangkai, dia akan datang. Balik pada cerita tadi, aku kata aku berat nak cerita benda ni. Bila dah jadi benda tu berlaku, kawan aku yang aku pergi melawat ni, dia tahu benda ni. Dia kata aku game. Jirang dia, aku berbodohkan pakcik tu. So, kami bermasa muka lah. Dia kata aku bodoh-bodohkan pakcik tu. Aku tak bodohkan pakcik tu. Apa pendapat korang? Adakah aku bodoh-bodohkan pakcik tu? Aku buat ni sekadar untuk pakcik ni buka mata. Dia baik dengan orang masjid. Bila pergi masjid, banyak lagi ilmu-ilmu agama yang dia dapat. Satu lagi, aku suruh dia buka mata yang dia tak percaya kepada kayu, tak percaya kepada kuda laut yang boleh menjaga rumah dia. Tu tujuan aku, niat aku. Tapi bila kawan aku ni, dia kata aku membodoh orang jiran dia ni, dia macam tak puas hati lah aku buat ni macam tu. Aku buat ke pakcik macam tu. So aku minta maaf. Tu yang aku pergi minta maaf kat pakcik tu. Tapi aku tak bagi tahu yang aku bodoh-bodohkan dia. Aku tak bodoh-bodohkan dia. Tapi itulah, kawan aku tak berpuas hati lah apa yang aku buat ni. So korang rasa perkara aku buat ni adalah satu game kepada pakcik ni, korang komen. Kalau korang rasa benda ni baik, korang pun bagi tahu benda ni baik. Kongsi video ni kat mana-mana media sosial supaya membantu aku, supaya view aku naik balik. Aku rasa itu sahaja cerita aku untuk kali ni. Kalau ada cerita-cerita lain lagi, aku update lagi di channel YouTube aku. Tolong subscribe, share, komen. Sila post di mana-mana media sosial, TikTok, Instagram, mana-mana yang boleh korang post. Ambil lah video aku ni untuk pengajaran bersama, untuk tauladan kita bersama, jika video ini bermanfaat kepada korang semua. Okay guys, jumpa lagi di lain-lain cerita. Assalamualaikum.